Hari ni aku ke Kota Baru. Yang ni aku pergi Bacok kerana ada satu event iaitu training KTM. Di dalam bisnes ni terdapat sahabat-sahabat yang dah berjaya mendapat income lebih 4 angka dan 5 angka sebulan. Tengoklah mereka semua hebat-hebat, bukan datang daripada golongan biasa-biasa. Ada ustaz, ada yang kerja bawa lari, ada yang pengusaha kedai makan pun ada juga. Bayar ke pengusaha kedai makan dah duit banyak dah, tapi masih lagi buat bisnes ni. Kau bayar ke lah. Ni kita rehat sebentar, kita mari makan di kedai mamak ni sedap. Nasi randa dia memang sedap di Jelawak ni. Apa yang hebat dalam bisnes ni, kita hanya bawa orang dan bos kita akan tentukan apa yang bisnes kita lakukan. Senang saja. Yang paling best kan apa? Sore kita datang, kita akan dapat sebanyak ada M50 riyal. Dan itu kita akan dapat juga takafu kemalangnya, yakni 54,000 secara percuma sahaja. Bisnes memang sangat hebat lah. Aku tak pernah jumpa lagi bisnes yang sehebat ini. Dan aku sarankan kepada semua orang Kelantan berada di Kota Baru, betul-betul lah memang kena buat bisnes yang hebat ni. Jadi kalau saya nak, saya boleh isi beg biru bawah ni lah. Nanti aku akan jumpa saya daripada aku akan terai macam mana nak buat bisnes. Beres.